Hai semua, live di sini ya. Hari ini kita berada di kedai The Product Tree dan Wonderful Family yang terletak di Icon City PJ, di mana topik EV menjadi satu topik yang cukup hangat sekarang ya, dengan pelaksanaan CBU 300,000 start daripada bulan depan. So untuk ni memang banyak customer yang datang untuk cari kita untuk buat detailing sama ada kita melihat ya, untuk kereta BYD lain ni, di mana kita telah pun yang buat beberapa benda yang penting. First, full front PPF termasuk pintu dan juga seramik coating, window tint, dan pada masa yang sama anda dapat melihat di sini, ini adalah color PPF, sunroof PPF, front windscreen PPF, wrapping, smoke PPF. Memang cukup lengkap untuk kereta ni. Akan tetapi jom kita masuk ke dalam kedai sekarang. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, dari segi kereta EV ni adalah satu benda yang sangat hot je di pasaran, di mana kebanyakan daripada anda yang tak pernah membeli kereta EV tertanya-tanya, kenapa nak beli kereta EV? Apa kelebihan EV? So untuk tu, di mana dalam kedai kita sekarang, kedai tinted kita sekarang ni ada satu Zeekr 7X, di mana customer ya telah pun membuat full front PPF dan juga dengan coating. Alright, ini satu benda yang kita ada ya, di mana dapat melihat di sini. Tempat premium untuk Zeekr 7X ni adalah botang dia, di mana tempat ni memang senang calar. Kita ada ya free cut PPF untuk bahagian ni, dan pada masa yang sama dapat melihat di sini ya. Jom. Ini adalah kelebihan sistem kita, di mana untuk bahagian dalaman dia, untuk piano black ni kita juga ada free cut-nya. Sama seperti kereta Mazda, di mana kita dapat melindungi ya dari periksa calar. So banyak customer datang kedai kita untuk membuat, terutamanya customer 7 Zeekr. Itu adalah benda. Dan di belakang kita ni ada ya kereta Xpeng G6, di mana kita tengah sibuk untuk membuat tinted. Anda dapat melihat ya, dengan cuaca yang panas terik sekarang, tinted adalah satu benda yang sangat-sangat penting. So kepada anda ya yang berminat nak mengetahui kenapa kita nak beli kereta EV, anda bolehlah datang ke kedai kita. Kita boleh bersembang-sembang. Pada masa yang sama, katakan kepada anda yang telah pun memiliki sebuah kereta EV, ingin mengetahui lebih lanjut untuk produk detailing, anda boleh juga hubungi kita. Kedai kita terletak di Icon City PJ. Itu saja untuk video hari ini, dan kita jumpa anda di video seterusnya, di mana saya akan buat lebih video untuk penyelesaian ini dan kereta-kereta lain. Itu saja. Terima kasih dan selamat hujung minggu.